Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak bagi tips kepada penyimpan emas bersama Public Gold untuk jimatkan postage. Bagi tuan-puan yang suka buat belian secara easy payment purchase ataupun full payment tu, janganlah terus buat postage kalau nak jimat postage ni. Sebab setiap kali kita buat penghantaran bagi Semenanjung Malaysia, kos postage adalah RM10. Bagi Sabah Sarawak ialah RM20. Okay, so setiap kali you all place order, pilih option combine. Combine postage. Okay, kenapa kita pilih option combine postage ni? Sebab kita nak jimatkan cost postage. Alright, so kalau kat sini setiap kali buat EPP 10 ataupun full payment tu, jangan terus arahkan sistem untuk buat post, tapi you all boleh combine beberapa keping. Okay, jom kita tengok berapa keping kita boleh combinekan untuk emas-emas Public Gold ni. Okay, syarat dekat sini untuk kita buat postage dia ialah setiap satu parcel tu berat maksima dia ialah 21.25 gram ataupun 5 dinar. Okay, jadi bagi tuan-puan yang buat belian easy payment purchase ataupun full payment item physical tu, kalau ada item kecil-kecil, bolehlah combine sehingga 21.25 gram. Dan cost postage tadi macam saya mention RM10 untuk Semenanjung Malaysia dan RM20 untuk Sabah Sarawak. Alright, so kalau kita tengok kat sini sebagai contoh, saya bagi contoh item 1 dinar yang ramai sangat suka buat ni. Dia lepas satu EPP, satu EPP, lepas satu EPP, satu EPP dia buat. So macam saya lah tu. So saya adalah antara penggemar penyimpan emas 1 dinar. Okay, so 1 dinar ni selepas setiap kali habis buat bayaran tu, kita order lagi kan. So kita kumpul 1 dinar ni banyak-banyak, sebab 1 dinar ni berat dia hanyalah 4.25 gram. Jadi kalau setiap kali habis buat bayaran 1 dinar ni, you all post kena bayar RM10. Jadi apa yang kita boleh buat kat sini, kita kumpul sehingga 5 keping item 1 dinar ni. Bila kita kumpul sebanyak 5 keping item 1 dinar ni, berat dia dah capai 21.25 gram, iaitu berat maksima postage tadi. Okey, kalau katakan setiap kali kita post, setiap satu keping tu kita post RM10 kali 5, kita perlu bayar sebanyak RM50 untuk 5 keping item ni tadi dipostkan kepada kita setiap kali kita selesai buat bayaran. Alright, so kalau katakan you all nak jimat postage tu, so daripada 5 keping yang dah terkumpul, dah siap bayar apa semua tu, combine menjadi satu postage. So boleh jimat sebanyak RM40. Bayar sekali sahaja. Bayar sekali saja. So instead of paying RM50 untuk 5 keping tadi, hanya bayar satu postage sahaja RM10. So RM10 ni kita boleh jimat RM40 kat situ. Nampak tak? 50 tolak 40 tadi. Alright. So contoh lain, kalau katakanlah I tak adalah item 1 dinar banyak-banyak, tapi I ada mixture of beberapa item, pun boleh juga. Asalkan berat maksimum dia 21.25 gram. So macam contoh ni, katakanlah ada satu keping item 1 dinar, dia post RM10 dekat situ. Dia ada pula lagi item 1 keping 5 gram, dia post dah RM10 lagi kat situ. Ada pula item lagi 10 gram 1 keping, RM10 lagi. So kalau kat sini total dia dah RM30 postage yang dia bayar. Instead dia boleh gabungkan ketiga-tiga keping ni. Total kat sini baru 15 campur 4.25 baru tak sampai 20 gram. So ketiga-tiga keping ni kalau dia combine bayar RM10 sahaja. So nampak tak? Boleh jimat dekat sini sebanyak RM20 untuk cost postage tersebut. Okay, so dapat tak? Macam mana kita nak jimatkan cost postage melalui belian emas di Public Gold. Okay, so cara ni terpakai bukan sahaja bagi yang buat belian secara easy payment purchase 10 ataupun 6 ataupun kaedah full payment. Tapi terpakai juga sekiranya anda mengeluarkan emas fizikal daripada account gap. So sebagai contoh, dalam account gap dah ada banyak kan. Contohlah dah sampai 50 gram, dah terkumpul sehingga 50 gram. So daripada 50 gram ni teringin pula nak berkeluar a few pieces of physical. Macam ni contohnya. So instead of dikeluarkan sekeping sekali, kumpulkan banyak-banyak, keluarkan serentak. Itu pun salah satu cara jimat untuk keluarkan emas fizikal daripada account gap. Kalau katakan tak nak kepingan yang besar-besar seperti ni, ada yang suka 1 gram. Dia nak keluarkan 1 gram banyak-banyak pun boleh, tak ada masalah, as long as your total weight ialah 21.25 gram. Alright, so dapat sesuatu daripada perkongsian kali ni. Sekiranya bermanfaat, sila share dengan kawan-kawan lain yang ada akaun bersama Public Gold. Kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah, boleh share, mereka boleh belajar sesuatu daripada perkongsian ini. Dan bagi yang belum ada akaun gap bersama Public Gold, nak daftar, boleh daftar melalui link di profil saya. Pendaftaran adalah secara percuma je. Bagi tuan-puan yang dah buat pendaftaran, saya akan guide satu persatu untuk mulakan simpanan. Dan sekiranya tuan-puan nak lebih info tentang combine postage ni, saya akan jelaskan juga nanti. Okay? So, jangan lupa untuk daftar sekarang, mulakan simpanan emas anda sekarang supaya anda boleh cepat-cepat pegang emas fizikal ni dalam tangan and simpan sendiri. Okay? So, I'll see you in my next video. Bye!